Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, pada awal pagi ini di Selamat Pagi Malaysia, sama-samalah kita mendoakan bagi pemergian Allahyarham Datuk Seri Bong Motaradin yang telah diberitakan semalam telah pun pergi menemui Ilahi pada tengah malam semalam dan juga telah dilaporkan oleh ahli keluarga terdekat dan juga dikongsikan oleh ahli keluarga terdekat Allahyarham. Dan Datuk Seri Bong Motaradin yang juga merupakan ahli Parlimen Kinabatangan telah menemui Ilahi pada tengah malam semalam, dan kita sama-sama mendoakan agar kesejahteraan roh Allahyarham dan juga diberikan ketabahan dan juga kesabaran kepada ahli keluarga Allahyarham. Ya. Datuk Seri yang berusia 66 tahun yang menghembuskan nafas terakhirnya pada awal pagi semalam, yang mana juga baru sahaja memenangi kerusi DUN bagi lama, meninggalkan dua isteri beliau dan juga anak-anaknya. Kalau kita boleh lihat perkembangan terkini, kalau dimaklumkan oleh anak beliau menerusi media sosial, di mana beliau tidak sebenarnya mengesahkan apakah sebenarnya punca kematian bapanya itu. Walau bagaimanapun dari semasa ke semasa kita akan berikan perincian dan juga dikabarkan jenazah beliau akan dikuburkan selepas solat Jumaat pada hari ini. Ya, majlis pengebumian Allahyarham akan turut dihadiri oleh pemimpin-pemimpin tertinggi, bukan saja dari kalangan pentadbiran dan juga pemimpin tertinggi di Sabah, tetapi sahabat-sahabat terdekat beliau dan juga ahli-ahli keluarga terdekat. Salam takziah diucapkan kepada ahli keluarga Allahyarham Datuk Seri Bong Motaradin atas pemergian yang telah pun diberitakan semalam. Jadi Al-Fatihah diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Bong Motaradin. Okey Ismail, kita teruskan pula dengan berita yang berkaitan banjir, di mana kalau kita boleh lihat menerusi info bencana JKM, masih lagi ada 49 PPS yang dibuka setakat 7.33 pagi ini yang melibatkan 7 buah negeri dan sebanyak 874 buah keluarga yang terjejas melibatkan 3,147 mangsa. Apa yang ingin kita kongsikan di sini, berdasarkan Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, Jabatan Pengairan dan Saliran mengeluarkan amaran banjir di Tumpat dan Pasir Putih, terutama di kawasan rendah serta berisiko banjir bermula Sabtu hingga Ahad ini. Jadi, Pravin dalam kenyataan semalam memaklumkan berdasarkan status paras air sungai yang diramal meningkat dan melebihi paras bahaya, banjir berkemungkinan berlaku di dua jajahan berkenaan. Okey, dan selain itu juga berlanjutan daripada berita tersebut, tragedi arus deras di Kajang yang berlaku dan operasi SAR dihentikan sementara. Operasi mencari dan menyelamat yang mengesan seorang remaja lelaki ini, seperti mana yang dinyatakan oleh Ketua Polis Daerah Kajang, seorang daripada mereka berusia 12 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Kajang selepas ditemukan pasukan SAR. Kita ucapkan juga salam takziah kepada ahli keluarga mangsa yang terlibat dalam situasi dan juga tragedi ini. Seterusnya, ini juga berkenaan tentang airboat milik Yang di-Pertuan Agong bantu operasi banjir. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan kebenaran menggunakan 2 airboat berkuasa tinggi milik Baginda Tuanku sebagai aset operasi menyelamat penduduk terjejas banjir, dan kedua-dua airboat itu ditempatkan di Istana Negara dan dijangka dapat meningkatkan kecekapan operasi serta mempercepat penghantaran bantuan kecemasan. Okey, antara yang menarik ingin kami kongsikan bersama dengan anda, pastinya program Rancakan Madani bersama Malaysiaku yang akan menyasarkan lebih daripada 300,000 pengunjung. Jadi ini bermula pada hari ini di Dataran Putrajaya. Jadi kepada anda yang berkesempatan untuk hadir ke Dataran Putrajaya, bolehlah bersama-sama untuk melihat pelbagai sebenarnya aktiviti dan juga reruai yang disediakan dalam program sepanjang 3 hari ini. Jadi program selama 3 hari merupakan platform menghimpunkan pelbagai dasar serta inisiatif utama kerajaan untuk rujukan masyarakat, di mana terdapat juga 5,000 jawatan kosong yang boleh diisi, dan juga akan diadakan sambutan ulang tahun ketiga Kerajaan Perpaduan. Okey, dan pelbagai juga aktiviti diadakan bersama itu juga Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam yang juga turut dinyatakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Seterusnya Syafiqah, kita juga nak lihat berkenaan ini respon daripada
kepada yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar yang menyatakan agensi kerajaan disaran melaksanakan program pengurusan kewangan bersama AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, sebagai langkah proaktif dalam mendidik penjawat awam berkaitan pengurusan wang serta menangani masalah hutang berlebihan. Ia susulan peningkatan kes penjawat awam yang terperangkap dalam keberhutangan melampau termasuk menjadi mangsa penipuan pelaburan. Jadi hari ini salah satu topik yang akan kami bawakan kepada anda ialah berkaitan dengan pengurusan kewangan. Jadi ini bukan sahaja melibatkan penjawat awam tetapi kita semua, termasuk saya dan juga Ismail. Sebab kita tidak mahulah dibebani dengan kewangan yang tidak stabil ini. Jadi kita akan bincangkan sebentar sahaja lagi tapi juga untuk kami kongsikan bersama dengan anda. Di mana PTD SN 2026-2030 fokus 102 inisiatif sosial strategik negara. Jadi kalau kita boleh lihat yang telah pun dilancarkan semalam akan menjadi hala tuju baru kerajaan dalam memperkukuh kesejahteraan sosial serta ketahanan negara. Di mana ianya merangkumi 4 teras, 17 bidang keutamaan, 17 strategi dan 102 inisiatif yang melibatkan penyertaan 32 kementerian dan agensi selaras dengan pendekatan whole of government dan pendekatan keseluruhan negara. Okey, sedikit satu perkongsian juga kita nak kongsikan bersama dengan anda. Untuk Lindung 24 Perkeso sedia tampung perkhidmatan rehabilitasi. Ini adalah pusat rehabilitasi yang telah pun dikelolakan oleh pihak Perkeso yang dimaklumkan oleh menterinya Stephen Sim, yang mana setakat ini kapasiti maksimum pesakit yang boleh diterima di pusat rehabilitasi Perkeso mencecah 1,630 di beberapa lokasi di seluruh negara. Itu antara perkongsian awal kita boleh bawakan bersama dengan anda. Banyak lagi perbualan dan juga perbincangan-perbincangan yang akan kita kongsikan dari semasa ke semasa. Ya, tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia.